Kita nak cuba mie rebus by Ubi Leka. Memang rasa dia sedap. Betul-betul rasa mie rebus asli macam dekat Johor korang. Satu hari, satu menu Ubi Leka, rasa kampung yang tak pernah hilang. Panaskan minyak, kemudian tumis campuran bawang putih, bawang merah, bawang besar, lengkuas dan halia sampai naik bau wangi. Masukkan rempah diikuti cili kering kisar dan serai yang diketuk. Kacau sampai pecah minyak, tambah garam bagi seimbang rasa. Kemudian, masukkan ikan bilis dan udang kering yang dah di-blend, sedikit tiup lembu dan juga isi ayam. Bila dah sebati, tuang air, masukkan tauco dan sekarang kita letak ubi siap masak dari Ubi Leka. Tak perlu nak rebus dan lenyi asing dah. Kuah pekat, manis dan berkrim secara semula jadi. Akhir sekali, masukkan udang dan tauhu biar mendidih sampai semuanya masak sempurna. Dah siap. Kuah pekat, rasa lemak manis seimbang. Memang ngam makan dengan mi kuning panas-panas. Kalau orang nak cuba, nak mudah, nak cepat kan? Kalau boleh grab Ubi Leka ni, mudah je buka, boleh guna terus sebagai ingredient kepada mie rebus ni.